Okey, untuk kita ikat skru motor wiper ni, kita jangan ikat sampai getah hitam ni kembung ataupun buncit. Okey, dah siap ikat. Cek dulu getah ni kembung ke tak kembung. Kena pastikan semua tak kembung lah ataupun tak buncit. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu getah. Ada 4 skru, ada 4 getah lah. Getah tu sebenarnya dia ada dua fungsi. Dia ada dua function. Satu untuk serap gegaran bila motor ni hidup. Dan satu lagi sebagai penepat supaya kabel negatif ni dia tak short pada body motor wiper ni. Jadi kalau kembung atau buncit, kena buat gini lah. Kena longgarkan sikit skru. Okey, untuk masukkan skru wiper lead ni, kita jangan start daripada tengah lah. Kenapa tak boleh start daripada tengah? Pasal bila kita nak pasang yang ujung, dia tak boleh. Jadi kalau kita dah salah ataupun kita dah tersilap pasang dekat tengah, memang kena buka balik lah. Dah buka yang tengah, pasang dulu yang ni. Masukkan semua skru, tapi jangan ketatkan. Baru boleh pasang skru yang tengah. Ketatkan semua nut. Ketat matilah. Cucuk soket motor wiper ni. On switch. Dan kita test. Tujuannya untuk kita tahu setting motor wiper yang kita pasang tadi betul ke tak betul. Kalau dia tak betul, dia akan bunyi macam gini. Kalau bunyi macam sekarang, ni okey. Pasal kalau kita test kosong, dia akan bunyi gini jugalah. Kenapa nak kena pegang? Pasal saya nak test motor wiper ni dia panas sangat ke ataupun dia suam-suam je. Kalau dia panas sangat, bermaksud sambungan yang kita buat tadi mungkin dah touching dengan ataupun mungkin dah bersentuh dengan body motor wiper ni. Jadi short lah. Kalau short, motor wiper warna hitam yang saya pegang ni, dia akan panas sangat. Kita nak pegang pun tak boleh. Macam gini lah. Dia sepatutnya dalam keadaan normal, motor wiper ni bila dia running, dia suam-suam je. Kita boleh pegang. Okey, kenapa kita nak kena tolak ke atas macam gini? Ini kita nak pastikan wiper ni dalam posisi normal lah. Okey, lepas tu kita ikat nut lah.
Jadi cara untuk ikat nut ni, kita tak boleh satu biji ni kita ikat mati terus, tak boleh. Kalau kita buat gitu, 2 nut lagi mungkin dia akan jadi sengit pasal dia masuk tak sama. Jadi cara ikat yang betul, kita kena selang-seli. Okay, dah siap, kita sambung yang ni pula. Kena selang-selikan macam yang kita buat tadi lah. Okey, untuk test wiper ni, kita jangan buat gini lah. Kita tak boleh buat gini. Pasal apa, nanti takut-takut yang kita buat ni blade-nya duduk kat bawah macam ni. Takut rosak lah ataupun bengkok wiper arm ni. Jadi kalau kita nak test ni, kita kena pasang dulu penutup dia ni. Tak pasang skru pun tak apa, kita letak je dulu. Baru kita pasang arm wiper ni. Kita nak test. Tapi kita jangan buat gini lah. Masukkan skru dan ikat ketat. Ni cara yang salah lah. Pasal apa? Arm wiper ni dia tak masuk rapat lagi. Kita dah sibuk ketatkan nut. Boleh jadi sengit lah nanti arm wiper ni. Jadi cara yang betulnya, masukkan skru, angkat arm wiper ni ke atas, sambil goyang-goyang supaya dia masuk dalam gigi dia sampai rapat lah. Lepas tu kita kena ketatkan sikit sampai rapat, sampai rasa berat. Lepas tu kita kena mainkan wiper ni ke bawah, ke atas, dan kita pusing lagi nut sampai rasa berat. Kita angkat lagi, kita main lagi, dan kita pusing nut ni sampai kita rasa dia dah rapat ke bawah. Lepas tu baru kita kena ketatkan nut ni betul-betul ketat. On Swiss, dan kita test. Kenapa kita nak kena test ni? Kita nak pastikan tak ada lagi bunyi pelik ataupun bunyi kasar salah setting motor wiper ataupun wiper link yang kita dah tengok sebelum ni. Kalau dah okey, kita buka balik arm wiper ni. Jadi cara untuk buka arm wiper ni, kita jangan buat gini lah. Kita nak buka, kita kena pegang dulu supaya senang kita nak buka. Okay, bila dah longgar, cabut je soket ratchet ni dan kita pusing dengan tangan aja sebab lagi senang lah nak pusing. Okay, untuk buka ni kita jangan turunkan arm wiper ni lah. Pasal bila kita turunkan, kita nak buka nut, dia akan jadi ketat. Susah kita nak buka ataupun kita nak pusing nut. Jadi cara untuk kita cabut arm wiper ni, kita kena angkat ke atas, baru senang kita nak buka nut. Pasal dia dah tak ketat. Okay, lepas tu kita buka balik lah penutup plastik hitam ni. Kita pasang yang sebelah kanan dulu. Lepas tu baru kita pasang balik plastik yang sebelah kiri ni. Pasal apa, dekat tengah-tengah situ dia ada kunci dia. Jadi kita kena mulakan yang daripada kanan baru ke kiri. Dekat atas penutup plastik ni dia ada klip dia. Kita kena masukkan klip atas dulu, baru tekan yang bawah. Yang belah kiri ni pun sama. Dekat atas dia ada klip dia.
Kita kena masukkan klip atas dulu. Dah masuk. Kunci yang tengah ni pun kita nak kena masuk sekali. Lepas tu baru kita tekan yang bawah. Okay, lepas tu kita boleh masukkan klip plastik. Klip plastik yang saya ada belum sampai lagi. Jadi yang ni saya biar dululah. Okay, lepas tu kita masukkan getah air ni. Okay, untuk masukkan getah air ni, kita jangan mulakan daripada kiri ataupun kanan dululah. Nanti dia jadi gini. Dia sengit sebelah. Sebelah sini pendek. Sebelah kanan panjang. Jadi untuk pasang getah air hujan ni, kita kena ukur dulu. Agak-agak dah center. Kiri dan kanan. Dan kita kena masukkan yang tengah dulu. Baru dia sama kanan dan kiri. Okay, lepas tu kita tutup bonet. Amber wiper ni kita kena lipat dululah. Kalau masukkan terus macam tadi, nanti kita tak boleh pasang nut pasal dia sangkut. Jadi kita kena lipat dulu. Baru nut senang masuk. Pusing sampai dia rasa berat. Lepas tu jatuhkan amber wiper ni. Okay, ni untuk kita setting lah. Parah mana kita nak amber wiper ni duduk bila dia dah hidup nanti. Jadi untuk setting ni, biasanya kita letak dekat garisan hitam ni. Dalam kawasan ni je. Sebab kalau kita letak dekat atas cermin, biasanya kita rimah lah bila duduk dalam kereta nampak amber wiper ni. Kita pasang satu lagi amber wiper. Caranya samalah macam yang kita dah bincangkan sebelum ni. Cara nak setting pun sama jugalah yang kita dah bincang tadi. Amber wiper ni dia duduk dalam garisan hitam ni je, dekat hujung-hujung cermin transparent. Okay, jadi cara untuk ketatkan nut ni, kita jangan buat gini lah. Nak ketatkan nut ni, macam yang kita dah bincang sebelum ni. Kena angkat dulu arm wiper ni ke atas. Pusing dengan soket ratchet ni sampai ketat. Lepas tu turunkan balik. Okay, yang ni pun sama. Kena angkat dulu dan baru boleh ketatkan dengan ratchet ni. Kalau letak kat bawah, nanti nut ni tak masuk habis, dah dia jadi sengit. Jatuhkan. Kemudian angkat balik arm wiper ni. Dan kita ketatkan dengan ratchet ni. Okay, dah siap. Kita pasang cap ni.